Rumah nak beli ke nak sewa? Dua persoalan yang sering bermain di fikiran lah. Terutama orang muda lah. Sebab kalau dah tua sangat tu nak beli rumah tak mampu. Okey, hari ni saya berkongsi 5 perkara yang penting ketika nak buat keputusan sama ada nak beli rumah ataupun sewa saja. Nombor 1, kena tengok tempoh kita tinggal di sesuatu lokasi tu. Kalau kita jangka kita akan tinggal di satu lokasi tu dan tempoh yang lama, katakan 5 ke 10 tahun atau sampai pension, bolehlah beli sesuai untuk jangka panjang kan. Dah duduk situ satu tempat, belilah. Apa yang nak berpindah randah. Terutama kalau kita kerja kalau kita dah tetap kerja kat satu tempat tu, satu negeri, memang sesuai lah untuk beli. Tapi kalau duduk sekejap 1 atau 2 tahun kontrak je kan, mungkin elok untuk sewa. Nak pindah randah, nak uruskan rumah mungkin agak leceh. Kecuali lah ada bantuan-bantuan lain. Nombor 2, usia. Kalau dah umur 40 ni, mungkin kita nak lebih tenang dan tak perlu berpindah randah. Duduklah di rumah sendiri, boleh beli. Dan kalau ada keluarga lah kan, eloklah ada rumah sendiri. Tapi kalau muda, bolehlah sewa dahulu. Lebih fleksibel untuk sewa lah kan. Tapi kalau dah berusia ni, eloklah ada rumah sendiri. Sebab boleh, dah tak perlu nak risau lah nak berpindah randah kan. Dan boleh juga tetapkan kehidupan. Anak-anak sekolah pun dah tahu kat mana. Nombor 3, kemampuan kewangan. Ini penting. Kalau kita dah berduit, ada dan mampu untuk beli, eloklah beli rumah. Sebab rumah ni penting. Sebab untuk akan datang kita tak tahu harganya macam mana. Dia meningkat. Daripada sekarang rumah beratus ribu, tak ada lagi bawah 100 ribu. Sama kenalah kumpul modal bersedia untuk membeli rumah tu. Apapun kewangan ni penting sebab beli rumah memerlukan komitmen yang panjang. Bukan 1 atau 2 tahun, bukan 3 atau 4 tahun, tapi lebih daripada 10 tahun, ada sampai 30 tahun macam ni. Nombor 4, pelaburan. Kalau kita nak melabur kan, rumah beli memang sesuai lah untuk kita boleh melabur. Kalau kita bersedia lah dengan pelaburan itu. Tapi tak semua orang mampu kan. Sebab melabur dalam perumahan ni, dia memerlukan ilmu dan juga pengetahuan. Kalau tak ada ilmu dan pengetahuan, boleh ranam. Nombor 5, tanyalah orang ramai. Dapatkanlah pandangan orang lain. Sebab apa? Kita pun tak tahu anda punya masalah kan. Mungkin anda ada duit, ada tak kerja tetap, tapi kalau di kawasan anda itu rumah tu tidak sesuai, mungkin rumah tetap menempati cita rasa anda, eloklah sewa dahulu. Jangan terburu-buru nak beli rumah. Macam mana? Dapat sesuatu, inilah serba sedikit 5 benda yang anda perlu lihat sebelum nak buat keputusan membeli rumah ataupun menyewa sahaja. Walau bagaimanapun, saya amat menggalakkanlah kepada adik-adik yang ada sikit duit tu, simpanlah untuk membeli rumah. Sebab harga rumah semakin meningkat dan rumah merupakan satu keperluan untuk kita di masa depan. Macam biasa, yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, share, komen video ini. Saya Zul Zalizi.